Sepah ni meja ni. La ilaha illallah. Ni apa ni? Oh, tak payahlah jatuh. Mana nak buat dengan buku ni? Jatuh lah. Aku ada idea. Ini projek terbaru Nak tahu dengan lebih lanjut? Jom kita saksikan. Baiklah, untuk projek saya kali ini, saya akan buat robot penahan buku yang mana buku seringkali terjatuh apabila kita ingin susunnya secara menegak. Jadi perkara ini akan menyukarkan kita untuk mengemas meja dengan lebih teratur. Untuk bahan-bahannya, saya akan gunakan bahan-bahan yang murah dan diguna pakai semula. Antaranya bahan logam seperti motor, sel kering, dan bahan bukan logam pula seperti cardboard, kertas, pembukaan sel krim, kayu aiskrim dan sebagainya. Untuk alatan yang digunakan pula, saya akan menggunakan gunting, gam 3 saat, pembaris, pisau dan lain-lain seperti pemotong kayu dan sebagainya. Untuk bahan kita semula saya akan gunakan kotak terpakai. Untuk kefungsian produk pula, antaranya ia melibatkan masa, mesra alam, susun atur yang lebih rapi dan kemas, dan mesra pengguna tanpa had umur. Untuk alat pengunci tenaga pula, saya akan gunakan motor dan takal yang mana ianya berfungsi untuk menggerakkan robot saya, dan takal berfungsi untuk menaikkan dan melaraskan lengan robot saya. Untuk reka bentuk produk pula, daripada rupanya saya akan menciptanya dalam bentuk segi 4 sama. Untuk bentuknya pula, saya akan membuatkan robot saya sebagai robot yang mudah alih dan bersaiz kecil, serta menggunakan ruang yang kecil seperti di atas meja, di atas tapak yang rata. Baiklah, jom kita mulakan lakaran idea. Baiklah, seperti yang setelah saya lakarkan, kita boleh lihat yang mana untuk badannya saya akan menggunakan infraboard dan plywood, yang mana saya akan menggunakan tanah reka bentuk yang kecil supaya dapat memuatkan pada ruang yang kecil. Dan untuk lengannya saya akan menggunakan plywood yang bersaiz dalam 20 cm supaya sesuai dengan saiz buku. Untuk tiang pelaras pula, saya akan menggunakan batang aiskrim yang besar dan kedudukannya akan berada di tengah-tengah supaya penahan buku dapat berada dalam kedudukan yang seimbang untuk menolak buku. Okey, baiklah, untuk bahan peralatan lengan saya menggunakan layar, gunting, pisau pemotong dan mesin pemotong kayu.
Baiklah, setelah selesai kerja pemotongan, kita akan teruskan kepada kerja pemasangan. Okey, baiklah. Untuk membuat projek saya akan gunakan beberapa bahan terbuang, bahan yang sudah rosak. Antaranya saya akan menggunakan motor daripada kereta kontrol lama, kereta kontrol yang sudah tidak diguna pakai, dan motherboard daripada kereta ini. Seterusnya switch motherboard daripada mesin lama yang sudah tidak dipakai, plywood, perabot, pemegang bateri, batang aiskrim, dan roda sebagai penggerak untuk saya punya robot. Nampaknya pada ketika ini malah tidak berbau. Motherboard yang saya gunakan pada awal video tadi mengalami kerosakan, dan saya terpaksa menggunakan motherboard yang lain untuk menggerakkan motor saya yang baru. Jadi pada ketika ini saya cuba untuk membetulkan semula dan menyesuaikannya pada motor saya supaya dia boleh digerakkan semula. Okay. Tahu betul, betul. Tahu betul. Alhamdulillah, setelah sekian lama akhirnya motor saya boleh dihidupkan semula. Baiklah, pada ketika ini setelah saya selesaikan robot saya meneruskan dengan membuat track robot saya supaya dia boleh berjalan selari dengan buku-buku saya, dan supaya dia dapat menahan buku supaya buku tersebut tidak jatuh. Pada ketika ini pula saya meneruskan dengan mengukur badan robot saya setelah saya memotong kayu-kayu pada awal video tadi supaya dia dapat berfungsi dengan baiklah.
yang laras dengan robot saya. Saya juga menggunakan gam double side supaya saya dapat melekatkannya, dan apabila ada perkara yang ingin saya ubah, saya boleh membuka semula dan melekatkannya semula. Baiklah, kita mencuba robot yang telah kita hasilkan, dan hasilnya menunjukkan bahawa robot saya telah pun menjadi yang mana apabila saya menolak buku tersebut tidak terjatuh. Walaupun sudah ditahan dengan beban yang besar, tetapi robot masih lagi kukuh dan tidak mudah untuk tumbang. Baiklah, itu saja video saya pada kali ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Bye.